Okay, skin I tengah breakout sekarang ni sebab I memang tak boleh pakai makeup. Kalau I pakai makeup, lately I akan naik jerawat. Tapi sebabkan I kerja, I kena juga pakai makeup, korbankan muka I. But hari ni, I tak nak pakai makeup. I nak pergi office tapi I nak apply sunscreen sahaja. Sebab kalau tak pakai, muka I lesu macam mati laki. Sunscreen ni je yang I rasa kalau pakai, muka I lagi nampak tone up and hidup, faham tak? Tak dab-dab macam tu pun dah cantik. Cara pakai sunscreen yang betul, you kena dab-dab tau, bukan sapu. Sebab I before this pakai Dr. Secret, like you memang kena dab sampai masuk darah. Nampaklah hidup sikit. Tadi kusam aja. Diorang tanya I, kalau muka breakout, boleh ke pakai sunscreen? Tak takut ke muka lagi breakout? Dalam ni ada hyaluronic acid, centella dengan honey extract. So kalau honey extract tu dia takkan trigger you punya jerawat langsung. Tengoklah tangan I dengan muka. Ya Allah, by the way tangan I memang tengah burn. And muka I after I apply sunscreen, dia nampak lebih cerah. Dia nampak lagi hidup. Habis makeup I, lipstick, sunscreen, mascara, and then I nak pergi ke office. So jom.